Rasanya semua orang pernah dengar pasal kes saman kopi panas McDonald's kan? My name is Charles Allen. I'd like to introduce my wife Judy and her mother Stella Liebeck, the woman who was burned by a cup of scalding hot McDonald's coffee 3 years ago. She cannot speak due to a confidentiality agreement that she signed, but Judy and I have no such agreement. Selalunya orang akan cakap, oh, kes perempuan tamak yang saman sebab tumpahkan kopi sendiri. Tapi, macam mana kalau saya cakap, cerita yang kita semua dengar tu sebenarnya tak betul? Jom kita selami kisah sebenar di sebalik tajuk-tajuk berita tu. Jadi, yang mana satu sebenarnya? Adakah ini semata-mata satu tindakan tamak untuk dapatkan duit mudah? Ataupun, ia sebenarnya satu perjuangan penting untuk keadilan? Untuk faham semua ni, kita kena kenal dulu siapa sebenarnya wanita di sebalik kes yang gempa ni. Inilah dia Stella Liebeck. Waktu kejadian ni, umurnya dah 79 tahun. Seorang nenek biasa dari New Mexico, Amerika Syarikat. Pada hari itu, hidupnya bermula macam hari-hari lain. Tak ada siapa sangka ia akan berubah buat selamanya. Ceritanya, dia cuma singgah di pandu lalu McDonald's untuk beli secawan kopi. Perkara yang berjuta-juta orang buat setiap hari kan? Nampak biasa je. Tapi, kopi yang dihidangkan kepadanya pada hari itu bukanlah kopi biasa. Ia jauh lebih berbahaya. Okey, tengok nombor ni 90 darjah Celsius. Nak bagi gambaran, suhu air mendidih ialah 100 darjah. Jadi kopi ni hampir sama panas dengan air yang tengah mengelegak. Kalau kita buat kopi kat rumah, suhunya biasanya dalam 60 darjah je. Kopi McDonald's ni cukup panas untuk melecurkan kulit dengan teruk dalam sekelip mata. Dan itulah yang betul-betul terjadi. Lepas kopi itu tak sengaja tertumpah atas ribanya, dalam masa cuma 3 saat, kerosakan yang amat dahsyat dah pun berlaku. Bayangkan, 3 saat je cukup untuk menghancurkan kulit manusia pada suhu setinggi itu. Dan ini akibatnya. Ini bukan melecur sikit-sikit ya. Stella mengalami lecuran tahap ketiga. Maksudnya, kulit dia terbakar sampai nampak lapisan otot dan lemak. Dia terpaksa jalani pembedahan tampal kulit, kena tahan di hospital 8 hari dan menanggung kesakitan dan rawatan susulan selama 2 tahun. Hidup dia memang betul-betul berubah lepas kejadian tu. Bila dah lalui semua penderitaan ni, mesti kita fikir, patutlah dia saman berjuta-juta dolar. Tapi, apa yang Stella Liebeck minta pada mulanya mungkin akan buat anda terkejut. Cuba tengok betapa ringkasnya permintaan dia. Dia tak minta jadi kaya pun. Dia cuma minta McDonald's bayarkan bil perubatannya, lebih kurang $20,000. Dan yang paling penting, dia merayu supaya McDonald's kurangkan suhu kopi mereka supaya tak ada orang lain kena nasib yang sama. Tapi apa respons McDonald's? Mereka tolak mentah-mentah. Disebabkan penolakan inilah, peguam Stella mula menyiasat dengan lebih mendalam. Dan apa yang mereka jumpa adalah sesuatu yang sangat mengejutkan. Sesuatu yang terus mengubah keseluruhan kes ini. Mereka jumpa lebih daripada 700 aduan. Ya, anda tak salah dengar. Bukan 1, bukan 10, tapi lebih 700 aduan daripada pelanggan lain yang pernah melecur teruk disebabkan kopi McDonald's yang terlampau panas. Jadi, poin utamanya kat sini ialah, ini bukan kemalangan terpencil. McDonald's tahu. Mereka sedar sebelumnya yang kopi mereka tu berbahaya. Mereka tahu ia dah mencederakan ramai pelanggan, tapi mereka sengaja tak buat apa-apa. Mereka sengaja jual kopi pada suhu yang bahaya tu sebab nak kopi tu tahan panas lebih lama. Di sinilah satu konsep undang-undang yang dipanggil ganti rugi punitif masuk. Ganti rugi ni bukan untuk bayar pampasan kecederaan. Tujuan dia adalah untuk menghantar mesej. Satu denda kewangan untuk menghukum syarikat atas kecuaian mereka dan untuk pastikan mereka tak akan buat benda yang sama lagi. Okey, jom kita tengok pecahan keputusan juri. Untuk kecederaan dan bil perubatan Stella, juri berikan pampasan sebanyak $160,000. Tapi, jumlah yang besar tu, yang $2.7 juta tu, itulah ganti rugi punitif. Juri nak bagi satu pengajaran yang jelas kepada McDonald's dan semua syarikat besar lain. Keselamatan pelanggan mesti diutamakan. Jadi, apa kesan jangka panjang kes ni? Perubahannya sangat besar tau. Pertama, McDonald's terus turunkan suhu kopi mereka di seluruh negara. Kedua, label amaran awas, panas yang kita selalu nampak kat mana-mana tu, itulah sebahagian daripada legasi kes Stella Liebeck. Kes ni telah jadi satu detik yang sangat penting dalam sejarah hak pengguna. Jadi, lain kali kalau anda dengar orang sebut kes ni sebagai contoh saman yang remeh, sekarang anda dah tahu kes yang sebenarnya. Ini bukan pasal kopi yang tertumpah. Ini pasal sebuah syarikat gergasi yang tahu produk mereka berbahaya tapi pilih untuk tak berbuat apa-apa.
Ini adalah kisah tentang seorang wanita biasa yang berjuang. Bukan untuk duit, tapi untuk pastikan tiada siapa lagi yang perlu lalui penderitaan sepertinya. Dan dalam proses tu, dia telah menjadikan dunia ini tempat yang lebih selamat untuk kita semua. Fikir-fikirkanlah. Nak tengok lebih banyak video menarik dan mind-blowing? Jom ke channel YouTube Wow Mind Blowing dan jangan lupa subscribe, okay? Love you guys!